أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama syukur pada Allah dapat kita kuliah pagi ini menyambung kitab Riyadhus Shalihin karangan dan susunan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah hari ini tersambung pada bab yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan bab mengingati mati dan mengurangkan angan-angan. Bagi yang ada rujukan boleh buka bab tersebut. Bab zikrul maut wa qasrul amal. Bab mengingati mati dan mengurangkan angan-angan. Zikrul maut zakara, iaitu mengingati mati, wa qasrul amal, qasar, iaitu mengurangkan angan-angan. Jadi Imam Nawawi susun satu bab pada kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, itu bab mengingati mati. Tajuk yang kurang seronok. Bab mati ni lah. Bila kita nak seronok-seronok tak, kena cerita bab mati pula tak. Hilang seronok ni. Mati ni memang benda yang menghapuskan lazat. Nabi sebut senantiasalah mengingati perkara yang menghapuskan lazat, Nabi sebut, iaitu mati. Mengingati mati ini menghapuskan lazat, keseronokan. Lazat itu keseronokan. Yalah, memang akan menghilangkan seronok bila teringat mati tak. Contoh kata, kita pergi melancong jauh-jauh tak, tiba-tiba dapat berita ada ahli keluarga kita meninggal dunia. Contoh rombongan muslimat nak pergi jalan Langkawi. Dalam perjalanan dihubungi, kata suami awak dah meninggal. Allahu Rabbi. Bila dengar lagu tu nak terus ke tak terus? Agak-agak nak terus perjalanan kau patah balik. Sudah satu akan patah balik. Kalau pergi juga, maksudnya tak sayang ketuk lelaki tu. Mujur dia mati. Mujur dia mati. Saya pergi melancong ni pun sebab bosan dengan orang tua tu. Dah tahu dah mati, biar mati. Itu jahat sungguh tu. Tapi nak katanya, beci setara mana pun masa hidup, bila tahu mati, mesti sedih. Hilang rasa keseronokan. Satu rombongan dia kata dalam perjalanan salah seorang meninggal, mati. Kita patah balik. Walaupun orang mati seorang je, 40 orang lagi tak mati. Agak-agak teruskan perjalanan ke tak? Mungkin terus, tapi dalam perjalanan tu tak seronok. Sebab mati ini menghapuskan lazat. Contoh, Perdana Menteri ni dia buat urusan di luar negara macam tu. Tahu-tahu isteri meninggal macam tu. Mesti on the spot. Baru sampai nak buat urusan kerajaan macam tu, tahu-tahu bini mati. Berhenti urusan. Balik dulu. Kerana mati itu menghapuskan kelazatan. Nabi sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akthiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Nabi sebut. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu katanya, sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu yang melenyapkan kelazatan dunia, iaitu mati. Mengingati mati ini boleh menghilangkan kelazatan dalam kehidupan. Manusia merupakan makhluk, kata Garang, manusia merupakan makhluk Allah yang paling istimewa kejadiannya, kerana ia mempunyai akal fikiran. Ini katanya Nawawi, manusia ini adalah makhluk yang paling istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Kerana dikurniakan pada manusia ini adalah akal fikiran. Selain pada manusia yang ada akal fikiran, ada juga makhluk lain, iaitu jin. Jin ada akal fikiran. Sebab itulah jin dengan manusia ini tugasnya, Allah perintahkan, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi jin juga terikat dengan hukum taklifi. Hukum taklifi ni adalah hukum 5 tu lah. Wajib, sunat, makruh, harus, makruh, haram. Itu hukum taklifi dia panggil. Hukum yang dipertanggungjawabkan ke atas mukallaf, orang yang cukup syarat. Syarat jadi mukallaf ni adalah, antaranya adalah sempurna akal. Sempurna akal, sempurna panca indera. Kalau panca indera dia ada bermasalah, kalau sekadar buta saja, ada lagi hukum taklifi. Wajib lagi ke atas dia perkara-perkara wajib, sembahyang, puasa, zakat, semua wajib lagi. Kalau buta saja. Kalau pekak saja, wajib lagi. Sebab apa? Sebab ada lagi jalan yang dia boleh guna untuk belajar pasal fardu ain. Itu setara orang pekak. Orang pekak, boleh lagi tak kita nak ajar dia ilmu agama? Boleh. Dia ada mata. Dia boleh tengok. Kita boleh jelaskan pada dia, ajar dia melalui mata, penglihatan. Tapi kalau dia buta dan pekak, yang ni tak ada hukum. Tak terikat dah pada dia hukum taklifi. Tak ada wajib, halal, sunat pun semua tak ada pada dia. Mati pun dia buat salah pun tak kira salah dah. Kerana dia pekak dan buta. Tak ada ruang untuk kita nak ajarkan kewajipan-kewajipan pada dia. Nak ajar ke mana? Dah pekak lagi, buta lagi. Tak boleh nak ajar. Tapi kalau buta dan bisu, boleh lagi. Buta, bisu tak boleh nak bercakap. Masih lagi ada telinga tu untuk dia dengar. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, istimewanya manusia ini, dua makhluk Allah jadikan, manusia dengan jin ni dia ada akal, boleh berfikir. Tapi beza dengan jin, mereka tidak ada jasad. Macam kita ni ada tubuh. Jin tak ada jasad. Diciptakan jin ni, wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan jin ini daripada api, lidah api. Ni sifat jin. Hakikat jin yang kita nak tahu, dia dijadikan daripada lidah api. Berbeza dengan malaikat. Dia tidak dia tidak sama seperti manusia dengan jin. Kerana Allah jadikan malaikat daripada cahaya dan sifatnya, imannya mendata je. Dia mendata je, dia tolak je. Dia tidak seperti manusia dengan jin. Dia boleh lagi nak kelentong ke, nak pusing semua. Beza. Lepas tu malaikat tidak terikat dengan taklifi. Hukum wajib, sunat, makruh, haram atau apa semua. Tapi pada manusia dengan jin, terikat. Cuma pelaksanaan syariat tu berbeza. Mengikut alam dia. Tapi wajib sembahyang. Syariat. Bagaimana jin tu dia akan ikut syariat zaman Nabi mana. Sebab ada jin hidup
beratus tahun. Nak ada hidup beribu tahun. Nah, maka jin ini terikat dengan taklifi dan syariatnya mengikut zaman Nabi-Nabi tersebut. Kalau dia hidup pada zaman Nabi Sulaiman contoh, dia kena ikut syariat zaman Nabi Sulaiman AS. Nah, kemudian dia umur panjang. Nabi pada zaman dia mati dah. Rasul pada zaman dia mati dah. Mari Rasul lain pula. Dia kena ikut syariat Rasul lain. Ini kelebihan yang ada pada jin. Umur dia panjang. Nah, kerana telah bersumpah tok dia. Tok kepada jin ni siapa? Iblis. Bagi kita nak faham apa beza di antara jin iblis, jin dengan syaitan ni, perbezaannya mengikut Ibnu Hajar, iaitu dia adalah bangsa jin. Nah, iaitu bangsa yang dicipta daripada lidah-lidah api, iblis. Cuma iblis ni tok dia, keturunan asal. Macam kita manusia yang lain dijadikan daripada air mani, kecuali beberapa orang sahaja. Nah, iaitu Nabi Adam tidak daripada air mani, Nabi Isa tidak daripada air mani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada pemanusia yang lain, semuanya dijadikan melalui air mani. Tok kita Nabi Adam alaihissalam dijadikan daripada tanah. Ini istimewa kita manusia. Dijadikan daripada tanah. Diambil 7 jenis tanah yang ada di bumi. Jibril mari turun ke bumi. Masa tu penghuni bumi, siapa dia? Jin. Jin lama dah duduk atas muka bumi. Lama dah duduk atas muka bumi. Dia ambil 7 jenis tanah di muka bumi ni. Boleh jadi dia ambil tanah Malaysia sikit. Dia ambil tanah Indonesia sikit. Campur Eropah sikit. Campur apa panggil lagi. Campur orang England lagi sikit. Campur sikit. Sebab itulah kita ada pelbagai jenis rupa paras. Pelbagai jenis warna kulit. Ada Minangnya, Boyangnya. Ada macam-macam suku. Dia ambil 7 jenis tanah. Dia letak susun, jadilah bentuk seorang manusia. Berair lagu tu. Macam lecah lah, macam tanah yang bercampur dengan air. Jadi berair lagu tu. Lalu bila dah siap tu, Allah perintahkan seluruh makhluk sujud kepada Adam. Dengan maksud sujud bukan sujud sembah Adam, tapi sujud sembah kepada yang menciptakan Adam. Itu maksud sujud tu. Bukan sujud pada Nabi Adam. Sujudnya kepada pencipta yang mencipta Adam. Seluruh makhluk sujud illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis engkar dan sombong. Kenapa dia sombong? Kerana dia melihat ciptaan tersebut seakan lebih daripada dia. Lalu dia tak nak akui kelebihan ciptaan tersebut. Dia kata, mana mungkin aku sujud kepada benda yang lebih hina daripada aku. Sedangkan aku lebih mulia daripada dia. Aku daripada api, duduk atas. Tanah duduk kat bawah. Dia kata begitu. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka engkarlah iblis, dikeluarkan dia daripada syurga. Kerana apa? Kerana dia engkar dengan perintah Allah. Jadi kita nak faham apa itu iblis, apa itu jin, apa itu syaitan. Bezanya adalah dari sudut tugas kerja buat. Iblis ini tok dia yang asal. Kemudian bangsa-bangsa dia lain jin ni, ini adalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah keturunan iblis. Jin-jin ni adalah keturunan iblis. Dan ada di antaranya keturunan iblis ini ada yang Islam, ada yang kafir. Macam manusia, ada Islam, ada kafir. Dan iblis ada pusat pemerintahan dia. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, di suatu tempat Nabi kata di tengah-tengah laut yang paling dalam. Nabi sebut dalam hadis. Sampai kali ni kajian-kajian mengenai laut ni baru dapat kaji 18% daripada keseluruhan laut yang ada atas muka bumi ni. Dengan teknologi yang hebat hari ni, baru dapat sampai kepada laut-laut ni, kajian-kajian pada laut ni baru 18%. Daripada 100% tu
baru tak apa 20% kajian kepada lauk-lauk yang ada di dunia ini. Nabi sebut beradanya pusat pemerintahan iblis ni, nak di mana? Di tengah laut yang paling dalam. Sayyidina Muhammad. Lalu setiap hari Nabi kata akan ada kuncu-kuncunya di kalangan jin. Jin yang jahat, syaitan. Kita nak faham. Iblis, jin, syaitan. Iblis ketua dia, keturunan asal dia. Jin ni adalah keturunan dia. Kemudian jin yang jahat adalah syaitan. Kita tahu, nak bagi faham. Jin yang perangai jahat adalah syaitan. Syaitan ini adalah sifat. Perangai jahat dipanggil syaitan. Setiap hari syaitan ini akan datang melaporkan kepada iblis. Duduk di singgah sananya di tengah-tengah laut yang paling dalam. Nak terapung kat laut tu. Sayyidina Muhammad pergi melaporkan. Nabi kata ada yang melaporkan aku telah buat sekian-sekian. Iblis yang duduk atas singgah sananya memuji syaitan tersebut. Bagus kamu. Dia kata dia telah melalaikan orang daripada solat. Bagus. Contohlah ni. Kemudian datang pula syaitan yang lain melaporkan aku telah buat sekian-sekian. Aku telah buat manusia tak khusyuk dalam sembahyang. Aku telah buat dia tinggalkan ibadah wajib pada dia. Iblis duduk atas singgah sananya puji. Bagus kamu. Dia puji. Ini disebut dalam hadis. Kemudian datang satu syaitan ini melaporkan aku baru telah memisahkan hubungan di antara suami dan isteri. Dia lapor. Ini sebut jelas dalam hadis. Iblis yang duduk atas singgah sananya pada ketika itu, 2-3 ekor syaitan tadi, iblis puji atas singgah sana saja, duduk atas kursi dia saja, puji. Bila datang syaitan yang kata aku telah memisahkan hubungan di antara manusia, antara suami dan isteri, iblis yang duduk atas singgah sananya turun pergi dekat dengan syaitan tersebut, bagi pujian yang khas. Bagus. Ni baru betul-betul syaitan, dia kata. Orang lain belum syaitan lagi. Ni baru betul-betul syaitan. Kerana memisahkan, memecah belahkan manusia. Itulah matlamat besar kepada iblis. Dan akan melakukan huru-hara di antara manusia. Akan menyebabkan pecah belah. Sayyidina Muhammad. Jadi nak bagi jelas di antara perbezaan di antara Sayyidina Muhammad, jin, syaitan, iblis. Itu perbezaan Sayyidina Muhammad. Ada pun istimewa manusia disebutkan oleh Imam Nawawi ini berdasarkan ayat Quran dan hadis. Antaranya sebut surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan. Sayyidina Muhammad. Daripada Nabi Adam, Hawa itu dijadikan daripada apa? Hawa itu dijadikan daripada tulang rusuk kiri Adam. Nabi Adam duduk seorang-seorang mai dalam syurga, nak teman. Fitrahnya manusia ni nak kepada teman. Sayyidina Muhammad. Nak kepada teman, minta dengan Allah nak teman. Allah jadikan teman pasangan hidup kepada Adam ini. Ambil daripada mana? Ambil daripada tulang rusuk Nabi Adam yang paling kiri. Ambil tulang rusuk ni, dijadikan Hawa. Kenapa tak ambil kepala? Buat Hawa. Kenapa tak ambil kaki? Buat Hawa. Kenapa tak ambil betih? Kenapa tak ambil lutut? Kenapa dia ambil tulang rusuk, dijadikan Hawa? Sebab sifat kepada tulang rusuk ini adalah sifatnya untuk dijaga. Kan tulang rusuk kita kan duduk celah antara tangan kita. Kita jaga. Kalau orang main tinju, orang main boxing tu, dia akan jaga bahagian ni. Bahagian ni. Kalau dia nak tinju, kalau dia tak jaga sini, nak pihak lawan tumbuk sini, kena. Senok. Senok jawapan dia, kalah. Tak boleh nak tumbuk. Jadi, dijadikan wanita ini daripada tulang rusuk kiri. Kerana apa? Simbolik Allah nak beritahu pada kita, wanita ini untuk dijaga.
untuk dilindungi. Nampak? Kenapa tak jadikan daripada kepala? Kenapa tak ambil kepala Adam, nak buat jadi Hawa? Nak? Kalau jadi daripada kepala, bererti wanita ini untuk dijunjung, disanjung. Tak? Salah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wanita ini untuk dilindungi, untuk dididik. Nah, tak dijadikan kepala bukan untuk disanjung-sanjung. Nah, tapi berlaku hari ini, nak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wanita ini dijaga ke disanjung? Disanjung. Raya tahun ni kita balik rumah mak abang boleh. Rumah mak saya lah. Okey. Dah takut. Dijaga ke disanjung ke? Disanjung. Tak boleh. Bila sanjung lagi ni rosak dia. Dia tak boleh disanjung lagi tu. Rosak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minggu ni abang ajak dia nak pergi keluar minum dengan kawan-kawan. Tak boleh, saya nak pergi kedai RM2. Okey. Batal lah kawan-kawan. Maaf, bini saya tak sihat. Takut ke bini. Wanita bukan untuk disanjung lagu tu. Untuk diraja-rajakan lagu tu. Kalau buat lagu tu, rosak wanita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Untuk dilindungi. Untuk dididik. Kenapa tidak dijadikan daripada kaki? Wanita ini. Kalau jadi daripada kaki adalah untuk dihinjak-hinjak. Untuk dihina-hina. Tak. Bukan sifat wanita untuk dipijak-pijak. Untuk direndah-rendahkan. Tak. Jadi Allah letak ambil Hawa ini daripada tulang rusuk tengah-tengah tubuh. Bererti untuk dijaga. Untuk dipelihara. Untuk dididik. Namun, walaupun untuk dijaga, dididik, ada ujiannya kepada Adam. Ada ujiannya kepada Adam. Tak dengar katanya, orang perempuan ni sejak zaman Nabi Adam lagi. Jangan makan buah tu. Nak juga. Telan gok sampai ke perut. Adam telan buah khuldi tersebut. Tak sempat ditahan di Hawa telan habis sampai ke perut. Salah satu untuk membersihkan kekotoran tersebut dijadikan pada wanita ini untuk membersihkan dirinya. Nampak? Hebat tak hebat ciptaan Allah ini? Hebat, subhanallah. Nampak? Ahsani takwim. Perempuan tak dengar kata ni bukan baru. Sejak zaman Nabi Adam lagi, Allah tak dengar kata dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sifat dia. Allah jadikan lagu tu. Dan Nabi sebut dalam hadis, kenapa simbolik dijadikan daripada tulang rusuk? Asalnya Allah nak buat secara tersuratnya adalah nak kata ianya untuk dijaga. Duduk kat celah. Dalam masa yang sama dalam hadis sebut, dijadikan wanita itu daripada tulang rusuk kiri. Tersiratnya pula apa dia? Sifat tulang rusuk tu lagu mana? Betul ke belok? Belok. Tulang rusuk tu bengkok. Sebab itulah wanita ini sifatnya membangkang je. Bukan wanita sinilah. Perwira indah ni baguslah kau. Turut patuh pada suami. Wanita tempat lain, surah lain. Sifatnya membangkang saja. Bang nak makan apa hari ni? Boleh ke buat ayam masak merah kat saya? Tak payah lah bang, ayam kicap. Kamu tanya sangat tadi nak makan apa? Kita sebut nak makan ayam masak merah, dia kata kicap pula. Bang, nasi tahun ni nak warna apa? Abang rasa hijau ni comel juga. Janganlah bang, pink lah. Pula, mu tanya sangat. Mu tanya, mu jawab juga. Baik, mu tak usah tanya. Dia kata sifat wanita. Sifatnya bengkok, sentiasa bercanggah. Nampak? Sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dia tanya nak warna apa, bukan dia tanya. Dia nak suruh kita ikut dia nak warna apa. Itu sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sifat wanita ini dijadikan Allah pada tulang rusuk kiri dengan maksud dia ni sifatnya membengkok. Lalu Nabi sebut dalam hadis sahih, jika kamu membiarkannya, tak tegur, tak nasihat, tak ajar dia akan terus membengkok. Nabi kata, akan terus rosak. Jika kamu memaksa untuk membetulkannya, nescaya ia akan patah. Tulang rusuk nak tarik biar luruh, tak boleh. Mana boleh? Nanti nak korban nanti tengah praktik dengan tulang rusuk lembu. Kebanyakan lembu di korban ni lembu apa? Lembu betina, lembu jantan.
betina dah, banyak dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok tulang rusuk tu terang. Tarik bagi lurus. Boleh tak boleh? Tarik juga patah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, tapi kalau biar tak jaga, dia akan terus membengkok. Nah, itulah sifat wanita yang Nabi sebut. Nah, sudah fitrahnya wanita ini perlu ada yang mendidik, ada perlu yang jaga dia. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di sekitar taman ni, nah, minggu lepas ada satu keluarga mari minta air tawar. Nak air penawar. Anak-anak dia ada 3-4 orang datang ngadu. Kata mak dia ni dah jadi macam tak normal, dia kata. Nak jadi pukul 6 petang sampai pukul 12 tu duduk layan TikTok, dia buat live TikTok. Dia buat live TikTok lama sampai pukul 12 tu malam. Habis live TikTok kadang maghrib terajak, dia kata. Nak lepas pukul 12 tu masuk bilik, nak dengar duduk gayu pula. Gayu gelak-gelak. Nah, dia selidiklah dengan mak dia. Rupa-rupanya, nak mak dia ni ada orang minat. Bila buat live TikTok, nak dia duduk coaching orang lah, duduk beri idea, duduk bagi ilmu macam tu lah, nak untuk marketing macam tu lah, duduk ajar-ajar. Jadi ada orang minat dekat mak dia. Saya nak tahu jugalah, tanya mak ni umur berapa. Mak saya umur 68, dia kata. Allah, 68 duduk layan TikTok dan ada abang haji minat kat TikTok, dia kata. Nah, jadi dia risau pukul 2-3 pagi tak tidur, duduk layan live TikTok, duduk layan gayu pula. 6 petang sampai pukul 12 rutin dia tiap-tiap hari, sampai 12 malam duduk live TikTok. Nah, jadi ada abang haji minat. Jadi dia tengok dalam live TikTok mak dia tu, muka mak dia ni lawa sungguh. Sebab apa? Sebab TikTok ni dia ada filter dia. Oh, filter dia ada penapis dia. Nah, jadi muka kita ni daripada muka Mak Lampir boleh jadi Siti Nurhaliza. TikTok punya live ni. TikTok punya live ni dia ada filter dia. Nah, kita umur 70 buka filter jadi umur 17. Kan? Boleh. TikTok punya ni. Jadi ada abang haji minat, anak-anak dia kata ada abang haji tu minat nak pada mak dia. Nah, saya pergi dah rumah dia bang ni. Rumah banglo. Saya tak sebut kawasan, tahu-tahu cari kenal pula. Nah, rumah. Saya fikir anak-anak risaulah, takut abang haji ni guna-guna pada mak dia ni. Jadi nak ke mak dia ni sebab harta. Saya tanya abang haji ni umur berapa? Abang haji tu umur 53. Beza berapa tahun? 12 tahun. Nak apa ni? Perempuan umur 68, abang haji ni umur 53. Nak kepada perempuan ni. Nah, Allahu Rabbi dah. Jadi anak-anak takut nak ni sebab harta. Nah, jadi dia takut abang haji ni guna-guna mak dia ni, jadi nak kepada abang haji ni. Dia suruh cek. Kita pergilah jumpa, tengok selidik, tak ada. Tak, bukan guna-guna. Tapi angau. Nah, angau, penyakit angau saja, bukan guna-guna. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya selidik tanya, nak berapa lama dah membujang ni, kata tak? Berapa lama dah duduk kematian suami? Dia kata 14 tahun dah Ustaz. Dia kata, memanglah duduk dengan anak-anak, tapi pagi sampai ke petang anak-anak tak ada, dia seorang kat rumah. Nak? Ada cucu, okeylah layan cucu. Tapi cucu nak cerita soal hati lagu mana, dia kata. Nak? Jadi perlunya dia ni, nak pengisian jiwa. Nak? Dia nak kepada seorang pasangan. Nah, sebab itulah kita, kalau ada mak ayah baru meninggal ke, nak, kita kena tanya mak atau ayah kita. Mak nak ke tak? Nak adik cari pasangan untuk mak. Mulut dia mesti jawab, tak nak lah. Mak nak setia dengan ayah. Mulut. Mulut memang kata lagu tu. Sebab tu jangan tanya. Bawa satu orang datang ke rumah, nak buat minum air, lepas dia balik, beritahu mak. Berkenan tak berkenan mak? Ni calon untuk mak ni. Kalau bawa lagu tu baru dia kata, boleh lah. Tak jauh beza dengan ayahmu dulu. Kena cari pasangan. Bukan soal dia gatal ke tak gatal. Dia perlu kepada seorang teman untuk didik dia. Untuk pengisian jiwa dia. Anak-anak takkan dia nak cerita soal kasih sayang dengan anak-anak. Tak sesuai. Nak cakap bab-bab cinta dengan pasangan dia. Jadi kena cari. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad berlaku, dia teruji keluarga ini.
mak dia ni nak kahwin, anak ni pula takut. Lalu saya nasihat, saya kata lagu ni lah, kalau nak kahwin juga dengan Abang Haji ni, settle bab harta dulu. Nak suruh harta ke anak-anak siap-siap, supaya tengok Abang Haji ni nak kat makcik ni sebab harta ke sebab makcik tu. Dan biar dia mari jumpa makcik dulu. Sebab dia tengok kat TikTok ni, dia tengok dalam filter. Nampak mak haji ni macam umur 20, 30. Takut dia tengok depan-depan, termuntah dia nanti. Umur 68. Dan kalau dia nak kahwin, pastikan dia bukan kahwin dengan mak saja. Kena kahwin dengan anak-anak sekali. Tak boleh kata ambil mak, bawa lari. Nak duduk tempat lain dengan anak-anak, tak baik. Tak boleh. Sallallahu Muhammad. Nak ceritanya bahawasanya, wanita ini perlu kepada orang yang menjaga dia. Walaupun meninggalnya suami, kena ada juga pasangan. Kalau tidak, jadi mengarut lagu tu. Duk live TikTok, duk main filter, duk main mengarut. Sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali merosakkan diri dia sendiri. Kemudian saya nasihat pada anak-anak, saya kata, ujanglah ni. Masa awak muda-muda dulu, mak jaga awak 5-6 orang, nasihat awak tu dah. Hari ni ujian pula berbalik dah. Hari ni mak pula perangai seperti awak muda-muda dulu. Awak pula kena nasihat pada mak, kena sabarlah kata. Ini ujian dalam kehidupan berkeluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya bahawasanya wanita ini dijadikan pertulang rusuk, bererti kena dijaga, kena sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kena dibelai, kena dididik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi istimewanya manusia ni akan kejadian manusia ini, selain pada kejadiannya yang lain, ia juga adalah mempunyai akal fikiran. Akal ini yang menjadikan manusia ni makhluk yang istimewa. Kemudian setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Dengar cerita istimewa dia, tiba-tiba makhluk yang istimewa ini pasti akan mati. Dalam hal ini manusia mestilah mengingati hari matinya, di samping tidak berangan-angan dengan perkara yang tidak berfaedah. Memendekkan angan-angan. Angan-angan kita ni jauh. Nak renovate rumah, nak tukar kereta, nak tambah tu, nak tambah ni, angan-angan jauh. Sedangkan di pertengahan angan-angan itu Nabi kata, mau menunggu. Sebab itulah kena pendekkan angan-angan yang tidak berfaedah. Angan-angan yang boleh kita nak buat apa dia? Angan-angan yang menambah iman, menambah amal, boleh. Ni bulan puasa ni, aku nak tambah sedekah aku. Aku nak tambah sembahyang aku. Ada solat aku tinggal dulu, aku nak qada. Angan-angan untuk menambah amal, silakan. Tapi angan-angan untuk menambahkan benda-benda dunia, benda-benda yang menjauhkan kita dengan agama, kena pendekkan. Raya tahun ni nak tukar lansir ni, nak tukar mesin basuh, nak tukar peti sejuk, nak tukar sofa, nak tukar tu, nak tukar. Nak pendekkan angan-angan tersebut, takut di pertengahannya kita tak sempat sampai. Andai kata ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau ini adalah Ramadan terakhir kita, apa kita nak buat macam tu? Apa yang kita nak pulung sungguh-sungguh? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Antara besarnya yang perlu kita pulung sungguh-sungguhnya adalah apa dia? Sedekah. Kerana disebut dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Saat nak mati, Allah kata, sedekahkanlah apa yang kami telah beri kepada kamu. Allah sebut. Apa nikmat, harta, kelebihan yang ada kamu ni, Allah kata sedekahkanlah, infakkanlah. Kerana apa? Kerana pada saat manusia nak mati, sebahagian daripada sebahagian daripada kamu, sebelum seorang daripada kamu sampai ajal. Allah kata sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya, kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi. Kalau tak sedekah masa hidup awal-awal, Allah kata pada saat nak mati, manusia ini akan minta dengan Allah, tangguh sekejap. Ya Allah, tangguh sekejap. Ya Allah, tangguh sekejap. Nak buat apa?
nak bersedekah. Fa as-saddaqah, minta nak sedekah. Kenapa dia nak sedekah? Surah Al-Munafiqun. Dan surah Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Kisah mengenai Sayyidina Muhammad saat nak mati, seseorang itu akan minta dengan Allah ditangguhkan ajalnya sekejap. Nak buat apa? Nak sembahyang? Dah. Lagi haji? Dah. Nak buat zakat? Dah. Nak buat apa lagi? Nak buat benda-benda lain hak wajib? Dah. Dia nak fa'as-sadaqah, nak sedekah. Kerana apa? Kerana sedekah ini pahalanya mengalir sampai ke kubur kita. Sampai ke kita mati pun masih mengalir pada kita. Jadi itulah setiap orang yang nak mati, semuanya minta nak sedekah. Andai kata ini Ramadan terakhir kita, maka kita ubah. Kalau tahun lepas tu kita sedekah juga, cuma tahun ni kita sedekah lebih lagi. Kalau tahun lepas kita perbanyakkan pada duit kita pada persiapan raya, tahun ni kita bincang dengan keluarga kita cut off. Kalau tahun lepas habis 10,000, tahun ni kita cut off. Buat habis 3,000 saja jimat-jimat, kita lebihkan kepada sedekah. Biar orang susah, kita fokus pada anak-beranak terdekat kita. Nak cari mak saudara, sepupu sepapak kita hok susah-susah, kita gembirakan mereka lebih. Tahun ni kita ambil balik baju-baju tahun lepas, kalau boleh pakai balik. Niat lagi tu. Nak didik hati kita. Ni Sayyidina Muhammad dah. Hari pertama baju warna ni. Kedua baju warna ni. Ketiga. Dah Syawal sebulan 30 lah seorang. Tak? 30 lah seorang. Kalau di KL ni raya sampai sebulan. Sayyidina bidah sungguh. Tak? Sampai ke sebulan dia raya. Tak? Ada orang tak sempat nak buat majlis raya, qada dalam bulan berikutnya. Ada juga qada majlis hari raya pada bulan berikutnya. Selepas Syawal ada lagi qada hari raya. Allahu Rabbi dah. Nak sangat benda-benda keseronokan. Tak apalah. Sallallahu alaihi wasallam. Hak penting ulung dalam bulan puasa ini, anda ini Ramadan terakhir kita. Tahun lepas kita belanja lebih untuk bulan raya. Untuk raya kita cut off, kita lebihkan sedekah kita dalam bulan puasa. Supaya saat kita nak mati, kita tak minta dengan Allah dilambatkan. Sebab apa? Sebab kita dah ada saham-saham kita tinggal atas dunia. Mana kita tunggu tuai dia di dalam kubur saja. Jadi Sayyidina Muhammad, inilah andai kata ini Ramadan terakhir kita, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu bab mengingati mati dengan cara memendekkan angan-angan kita. Jadi Sayyidina Muhammad, itulah tajuk kita pada hari ini, berkaitan dengan bab mengingati mati dan mengurangkan angan-angan, dan dikaitkan sedikit dengan Ramadan. Andai ini Ramadan terakhir kita, maka apa hak kita nak buat sekiranya ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Kan selama ni kita masih bertangguh dalam nak bangun malam, nak buat awal-awal sekarang sebelum hari bulan puasa, supaya bulan puasa kita boleh bangun nak qiyam dengan mudah. Kalau masih berkira dengan sedekah, maka kita jangan berkira-kira lagi apa yang kita ada saat tu, beri banyak-banyak. Simpan untuk kegunaan asah keluarga saja. Kalau ada dendam dengan orang ramai, maka buat dendam-dendam tersebut, pergi berjumpa. Cara nak buat dendam adalah pergi berjumpa orang tersebut. Pergi berjumpa, jangan mengaku pula aku berdendam dengan kamu, jangan sebut pula. Pergi berjumpa, ziarah dia, berbual, bercakap dengan dia, sembang dengan dia, insya-Allah dendam kita, hasad yang ada pada diri kita, insya-Allah akan berkurang. Kalau masih kita payah berat nak baca Quran, maka ringan-ringankanlah mulut untuk kita baca Quran. Kerana Nabi kata, orang yang sehari kurang daripada 100 ayat baca, ia adalah termasuk golongan yang lalai. 100 ayat ni bersamaan dengan apa? Dengan anggaran 4 muka surat. 4 muka surat, 2 helai. Berarti sehari ni kita kena baca sekurang-kurangnya 2 helai. Ataupun bersamaan dengan 4 muka surat. Kalau kurang daripada itu, kita termasuk kategori orang yang lalai. 1 ayat anggaran dia lebih kurang 2 helai ataupun 4 muka surat. Andai ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita perbaikilah, muhasabah balik apa yang kurang, kita lebihkan apa yang kita terlalu lebih dalam bab dunia, kita kurangkan. Supaya kalau kita mati dalam bulan puasa,
mati kita puas hati dah. Tak minta ditangguh dah oleh Allah. Sebab kita nak bertemu dengan Allah cepat-cepat. Wallahu ta'ala a'lam. Imam kita minta setuh kaitan dengan puasa tak sempat setuh bab fiqh. Mungkin ada ustaz lain bab fiqh boleh sentuh nanti tak? InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu part lain saya buat soal jawab je lah. Berkaitan dengan puasa. Bab perubatan, bab ambil insulin, bab orang yang ada penyakit nak ambil ubat lagu mana. Bab bab niat. Biasanya benda-benda lagu itulah basicnya. InsyaAllah ustaz-ustaz dalam bab fiqh boleh sentuh benda ni wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada soalan boleh ajukan, ada 2-3 minit lagi masa. Kalau ada soalan boleh sama-sama kita berkongsi pada pagi ini. Adakah kalau ada soalan? Ya. Mamat. Naza'ah. Masa mana? Masa nyawanya dihalkum disebut dalam hadis. Saat dihalkum kan? Bila saat tu lemah. Kita jadi lemah. Jadi lemah tak boleh nak nafas pun nak mati. Saat tu minta, ya Allah sekejap tunggu, ya Allah sekejap. Saat dia tak bercakap. Monolog dalam diri dia dengan Allah. Orang tengah nazak. Orang tengah nazak saat tu. Saat tu minta. Tapi tertutup sudah pintu taubat Allah kepada dia. Dua keadaan Allah tutup. Sebelum dua keadaan ni Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Dan bila mari pada malam tertentu Allah buka lagi luas. Malam nisfu Sya'ban Allah buka lagi luas. Malam bulan puasa Allah buka lagi luas pintu taubat. Hari biasa luas dah. Ibarat kata kalau selain lidah ni buka luas dah. Mari bulan puasa cabut tu selain lidah lagi luas, ibarat kata pintu taubat. Bila mari dua keadaan ni pintu taubat tadi tertutup tu. Pertama apabila nyawa saat dia ghar-ghar, Nabi kata saat dihalkum. Saat ni tertutup dah. Saat ni lah yang dia akan bermonolog minta dengan Allah, ya Allah tangguh sekejap ya Allah. Saat tu sebab dia dah diperlihatkan dah dia ni ke syurga ataupun ke neraka. Sebab tu dia minta tangguh sekejap. Kalau nampak dia ke neraka dia tak sebut dah lagu tu. Saat dia akan sebut dah saat sakarat tadi. Saat dia nazak tadi, situlah dia minta ditangguhkan. Tapi sudah tertutup pintu taubat Allah kepada dia. Sampai masa malaikat maut akan cabut serta merta tak tertangguh walaupun sesaat, walaupun sedetik dah. Itulah saatnya Allah Rabbi. Ini bukan berlaku kepada semua manusia, melainkan dia ni orang soleh. Orang soleh dia nak mati. Orang soleh nak mati. Kan malaikat maut datang bertemu Nabi SAW. Tanya, jika kamu izinkan aku akan cabut nyawa kamu. Jika kamu tak izinkan aku akan balik. Maka Nabi kata aku izinkan, cabutlah nyawa aku. Allahumma rafiqul a'la, Nabi kata aku nak bertemu dengan teman al-a'la yang maha tinggi. Siapa? Allah. Berarti kalau orang soleh dia nak mati, sebab mati ini syarat untuk bertemu dengan Allah. Kalau tak mati tak ada bertemu dengan Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah keadaan Allah nukilkan dalam surah Al-Munafiqun. Ada lagi kah? Ya. Ya. Tuan kata bahawa menuju sekolah kamu untuk kamu dan dalam beramal sekolah kamu kematian. Ya. Baik. Hadis itu adalah tarafnya dhaif. Tapi boleh guna untuk beramal. Ayat dia bermula, carilah dunia seakan kamu hidup selama-lamanya. Dan Nabi kata, carilah akhirat seakan kamu akan mati keesokan. Hadis ini bertaraf dhaif. Kerana ada dari sudut perawinya ada masalah. Tapi dari sudut matanya boleh guna untuk beramal. Maksudnya apa? Dunia ni kena usaha, kena imarah kan. Kena cari kekayaan, kena cari. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa akhirat ni kena cari seakan-akan kita ni mati esok. Berarti kita nak cari kekayaan, nak sungguh dalam bab dunia boleh.
Tapi dalam masa yang sama, dalam duk cari tu kena ingat, kita ni bakal mati, nak bila-bila masa saja. Kalau boleh, imbang. Dengan maksud hadis ni adalah nak menyeimbangkan kehidupan kita dengan dunia dan akhirat. Itu maksud hadis. Nak sana bukan kita suruh tinggal dunia. Nabi tak tinggal dunia. Sahabat-sahabat tak tinggal dunia. Kerana ada di kalangan sahabat-sahabat kaya-kaya. Tapi kekayaan yang ada itu dia cari untuk apa? Untuk infak fi sabilillah. Kalau boleh seimbang lagu tu, tak ada masalah. Ni kaya duduk berlega dalam kalangan diri dia saja. Tak sampai pada orang lain yang susah semua. Kalau lagu ni, kekayaannya akan dihinakan oleh Allah di akhirat. Na'udzubillah. Jadi itulah maksud hadis tersebut. Walaupun hadis dhaif, tapi boleh guna untuk beramal. Wallahu a'lam. Boleh sekadar tu. Muslimat ada? Tak ada. Kalau tak ada, sekadar tu saja. InsyaAllah rezeki kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dan terima puasa kita dan keluarkan kita daripada Ramadan dalam keadaan memberi keampunan sepenuhnya kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, jika benar Ramadan ini Ramadan terakhirku, maka jangan engkau jadikan Ramadan yang sia-sia bagiku. Jika ini peluang terakhirku menghirup rahmat-Mu dalam bulan Ramadan, maka lembutkanlah hatiku untuk menangis kerana-Mu. Jika ini sujud terakhirku dalam bulan Ramadan, maka ampunkanlah segala dosaku yang aku tahu dan aku tidak sedar. Dan aku takut bertemu denganmu dengan tangan kosong. Aku takut bertemu denganmu dengan hati yang keras. Aku takut bertemumu dalam keadaan engkau murka padaku. Ya Allah, jangan engkau ambil nyawaku sebelum engkau redha kepadaku. Jangan engkau jadikan kuburku gelap tanpa cahaya Al-Quran. Jangan engkau biarkan Ramadan kali ini berlalu tanpa pengampunanmu. Ya Allah, jika aku tak sempat bertemu Ramadan akan datang, maka jadikanlah Ramadan kali ini saksi bahawa aku pernah bertaubat, pernah menangis, pernah berharap kepadamu. Terimalah aku sebagai hamba-Mu yang kembali kepadamu. Jangan engkau kembalikan aku kepada dosa setelah engkau beri hidayah kepadaku. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.